Latihan bersama antara tentera Amerika Syarikat dan Malaysia sedang berlangsung. Sekumpulan pegawai wanita Amerika memandang rendah keupayaan anggota Grup Gerak Khas GGK, Tentera Darat Malaysia, secara terang-terangan tidak mengendahkan dan mencemuh mereka. Kemuncaknya, mereka mencadangkan satu pertarungan terjunan altitud tinggi dan membuat pertaruhan yang menghina. Jika mereka kalah, mereka akan menemani pemenang untuk satu malam. Tetapi mereka tidak tahu satu perkara. Grup Gerak Khas Malaysia adalah antara pasukan elit terbaik di dunia. Jika anda menikmati cerita ini, sila langgan saluran kami, berikan like dan aktifkan notifikasi. Terima kasih. Di kawasan latihan pergunungan Malaysia yang diselubungi kehijauan tebal dan kelembapan tropika di tengah-tengah banjaran Titiwangsa, latihan gabungan antara tentera Amerika Syarikat dan pasukan elit Grup Gerak Khas GGK Tentera Darat Malaysia sedang rancak berjalan. Bunyi bilah rotor helikopter yang berputar ligat menerbangkan debu dan tanah dari daratan. Udara yang pekat dengan bau peluh dan sisa tembakan dipenuhi dengan ketegangan yang memuncak. Walaupun anggota-anggota terhebat dari kedua-dua negara berkumpul, di satu sudut kawasan latihan, satu perang saraf yang halus sedang berlaku. Puncanya bermula daripada seorang pegawai wanita dari pasukan khas Tentera Darat AS, Kapten Evelyn Reid. Dengan rambut perangnya yang diikat kemas, rahang yang tajam dan sepasang mata biru yang dingin seperti ais, dia adalah contoh tipikal seorang pegawai elit Kaukasia. Mempunyai berpuluh-puluh pengalaman tempur dan rekod ratusan latihan terjunan altitud tinggi, dia adalah seorang yang paling menonjol di kalangan askar Amerika yang menyertai latihan kali ini. Pada pandangannya, anggota GGK Malaysia, terutamanya Lieutenant Idris bin Rahman, hanyalah seorang askar Asia yang pendiam. Hei, orang Malaysia di sana, kau hanya berdiri diam macam itu sahaja. Lebih baik tumpukan perhatian pada latihan, bukan? Seorang sarjan Amerika yang berdiri di sebelah Kapten Reid mencelah dengan nada yang jelas menghina. Idris tidak menjawab, dia hanya diam sambil memeriksa peralatannya dengan teliti. Dia adalah anggota Grup Gerak Khas, sebuah unit rahsia dalam Tentera Darat Malaysia yang keanggotaannya hanya terhad kepada segelintir individu terpilih. Keganasan latihan dan keupayaan sebenar mereka jarang sekali diketahui oleh dunia luar. Apa yang askar Amerika tahu hanyalah fakta bahawa mereka adalah pasukan khas Malaysia. Itu sahaja. Kapten Reid mentafsirkan kebisuan Idris sebagai tanda kelemahan. Sambil tersenyum sinis kepada rakan-rakannya, dia berkata, "Aku dengar orang Timur memang tak pandai tunjuk emosi. Mungkin dalam hati dia tengah ketakutan. Terjunan altitud tinggi bukan untuk semua orang." Suaranya cukup kuat dan jelas untuk didengari oleh semua anggota GGK yang berdekatan. Wajah mereka serta-merta menjadi tegang. Itu adalah satu penghinaan. Namun, sebagai seorang askar profesional, lebih-lebih lagi semasa latihan bersama, tindak balas beremosi adalah dilarang sama sekali. Mereka hanya mampu menahan kemarahan dalam diam. Pada ketika itu, Idris, yang sedang memeriksa peralatannya, akhirnya mengangkat muka, matanya dalam dan tenang. Pandangan yang tidak dapat dibaca sebarang emosinya itu ditujukan tepat kepada Kapten Reid. "Takut? Tuan Kapten, langit itu adalah tempat yang jujur. Ia tidak akan menerima pengecut." Jawapan Idris yang tidak dijangka itu membuatkan kening Kapten Reid terangkat sedikit. Dengan penuh minat, dia mendekati Idris. Walaupun ketinggian Idris lebih seinci dua daripadanya, saiz badan mereka kelihatan hampir sama. Namun, tubuh Idris jelas padat dengan otot tanpa sebarang lemak, memancarkan kekerasan seperti keluli. "Mulut kau boleh tahan juga, tapi sama hebatkah dengan kebolehan kau? Aku dah lihat rekod kau. Terjunan rasmi kau tak sampai 20 kali pun, tak sampai 1/10 daripada rekod aku." Langit yang tidak direkodkan, jawapan Idris tetap tenang, tetapi di dalamnya tersimpan keyakinan yang tajam. Kapten Reid menjadi ingin tahu tentang sumber keyakinan Idris yang tidak terduga itu. Pada masa yang sama, egonya yang sombong mendorongnya untuk memijak-mijak maruah lelaki itu. "Baiklah. Kalau begitu, buktikan." Bukan dengan kata-kata sahaja, Kapten Reid memandang sekeliling dan meninggikan suaranya. Semua mata kini tertumpu kepada mereka berdua. Ini bukan lagi sekadar perang saraf. Ia telah berkembang menjadi isu yang melibatkan maruah pasukan khas kedua-dua negara. Dari sini ke titik sasaran di puncak helang jaraknya tepat 10 kilometer.
Kita akan terjun dari ketinggian 3,000 meter. Siapa yang pertama pacakkan bendera, dia menang. Macam mana? Berani? Sorakan dan siulan ijekan kedengaran dari kalangan askar Amerika. Sesiapa pun boleh lihat syarat itu jelas memihak kepada Kapten Reid. Dia adalah pakar dalam penyusupan altitud tinggi dan telah memahami sepenuhnya topografi kawasan itu melalui taklimat awal. Sebaliknya, Idris mempunyai rekod rasmi yang sedikit dan keupayaannya sukar diukur. Ketua pelatun Idris mendekatinya dengan pandangan risau, tetapi Idris menenangkannya dengan isyarat mata. Kemudian, dia memandang tepat ke arah Kapten Reid. Menang sahaja tidak seronok. Mari kita bertaruh. Bertaruh? Senyuman mengejek terukir di bibir Kapten Reid. Ya, pertaruhan. Jika saya menang, Tuan Kapten perlu luangkan masa untuk saya malam ini. 1 malam sahaja, tanpa sebarang gangguan. Kenyataan berani mati Idris itu membuatkan kawasan latihan senyap sunyi seketika. Askar-askar Amerika tergamam seketika sebelum meledakkan ketawa yang lebih kuat. Seorang askar Melayu yang tidak sedar diri berani meminta seorang pegawai wanita elit Amerika untuk menemaninya semalaman. Bagi mereka, ini adalah jenaka paling lawak di dunia. Gila betul mamat ni, tak sedar diri langsung. Kapten, ajarkan dia adab sikit. Kapten Reid pada mulanya terkejut, tetapi kemarahan cepat menguasai dirinya. Ini bukan sekadar provokasi, tetapi penghinaan seksual yang serius terhadap dirinya dan tentera darat AS Mata Birunya menyala dengan kemarahan. Baiklah, aku terima cabaran kau. Jika aku kalah, aku akan tunaikan permintaan kau. Walaupun malam itu mungkin akan jadi malam terakhir dalam hidup kau, katanya dengan sinis. Tapi, jika aku menang, kau akan jadi anjing aku sehingga latihan ini tamat. Aku suruh menyala engkau menyala. Aku suruh duduk engkau duduk. Kau mesti patuh pada setiap arahan aku tanpa soal. Boleh tahan ke? Kali ini, rakan-rakan sepasukan Idris cuba menghalangnya. Pertaruhan itu terlalu melulu. Jika kalah, akibatnya bukan sekadar maruah peribadi, tetapi akan mencalarkan kehormatan seluruh grup gerak khas dan seterusnya seluruh angkatan tentera Malaysia. Namun Idris tidak berganjak, malah dia kelihatan tersenyum tipis. Saya setuju. Jawabnya itu menusuk seperti paku ke telinga semua orang yang berkumpul di situ. Maka, termeterailah pertaruhan itu. Askar Amerika bersorak untuk Kapten Reid, yakin dengan kemenangan mereka, manakala anggota GGK memandang Idris dengan riak wajah yang cemas. Mereka tidak tahu. Grup gerak khas Malaysia, secara tidak rasmi, sering bersaing dengan pasukan khas dari seluruh dunia dan tidak pernah kalah dalam bidang penyusupan altitud tinggi. Dan di antara mereka, Lieutenant Idris bin Rahman adalah legenda hidup yang digelar Bayang. Baginya, langit bukanlah ruang yang menakutkan, tetapi taman permainan yang paling bebas. Dadu telah dilemparkan, perlumbaan maut yang mempertaruhkan maruah 2 individu, kehormatan 2 unit dan janji yang berbahaya akan bermula. Bahagian dalam pesawat pengangkut dipenuhi dengan bunyi bising dan gegaran. Deruman enjin yang kuat menenggelamkan suara manusia dan wajah para askar yang duduk di kerusi mereka jelas menunjukkan ketegangan. Lampu amaran merah berkelip-kelip menandakan terjunan akan bermula tidak lama lagi. Kapten Reid penuh keyakinan dia telah mengalami saat ini beratus-ratus kali. Jantungnya berdegup dengan keterujaan yang menyenangkan dan di dalam kepalanya, dia telah selesai membuat simulasi lengkap laluan terpendek ke titik sasaran, ramalan angin dan pergerakan selepas mendarat. Dia menjeling ke arah Idris yang duduk di sebelahnya. Lelaki itu sedang memejamkan mata, duduk tanpa bergerak sedikit pun seolah-olah sedang tidur lena. Lelaki bodoh, mana mungkin boleh tidur sekarang? Atau adakah dia cuba lari dari kenyataan kerana terlalu takut? Kapten Reid mengejek dalam hati. Baginya Idris sudah pun kalah. Dia memutuskan bahawa mental lelaki itu telah runtuh sebelum pertandingan bermula. Dia mula membayangkan bagaimana dia akan memalukan Idris sebagai ganjaran kemenangannya dan bibirnya mengukir senyuman. Aku akan lucutkan uniformnya, paksa dia merangkak dalam lumpur. Aku akan buat dia bersumpah untuk membalas dendam di hadapan rakan-rakannya. Aku akan pastikan dia membayar harga yang setimpal kerana berani meminta aku menemaninya semalaman. Pada masa itu, lampu hijau di pintu keluar menyala. Isyarat untuk memulakan terjunan. Go!
Dengan laungan pegawai pelepas, Kapten Reid melompat keluar seperti spring, meluncur keluar dari pesawat. Angin kencang menyapu seluruh tubuhnya dan pandangannya serta-merta dipenuhi oleh langit biru dan daratan hijau. Dia mengawal badannya dengan mahir dan mengambil posisi terjun bebas. Nombor pada altimeternya menurun dengan pantas. Dia menoleh untuk memeriksa kedudukan Idris yang sepatutnya melompat sejurus selepasnya. Tetapi Idris tiada. Pintu keluar pesawat itu kosong. Apa? Dah mengalah ke? Pada saat itu, dia merasakan ada bayang-bayang melintas di atasnya. Apabila Reid mendongak secara refleks, dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Idris bin Rahman. Dia sedang menjunam seperti peluru dari altitud yang jauh lebih tinggi daripada Reid dalam posisi yang hampir menegak. Itu bukan posisi terjun bebas biasa. Untuk mengurangkan rintangan udara, kedua-dua lengannya dirapatkan ke badan dan kepalanya menghala ke bawah teknik yang sangat berbahaya dan sukar yang dikenali sebagai head down. Posisi itu boleh menghasilkan kelajuan yang luar biasa, tetapi kesilapan kecil pun boleh menyebabkan kehilangan keseimbangan dan terjerumus ke dalam lingkaran maut. Ia adalah teknik yang hanya boleh dicuba oleh penerjun udara bertaraf dunia atau anggota pasukan khas terhebat. Mustahil. Suara terkejut terkeluar dari mulut Kapten Reid. Idris meluncur laju melepasi sisinya. Pada saat itu, pandangan mereka bertemu. Mata Idris kelihatan sangat tenang. Tiada tanda ketakutan atau ketegangan. Sebaliknya, dia kelihatan setenang ikan yang berenang di dalam air. Dia bahkan sempat menganggukkan kepalanya sedikit kepada Kapten Reid. Ia adalah satu sapaan yang jelas dan pada masa yang sama, satu pengisytiharan perang yang menunjukkan perbezaan tahap kemahiran yang ketara. Tersentak, Kapten Reid cuba memusingkan badannya dan meniru posisi head down, tetapi sudah terlambat. Idris telah menjadi titik kecil yang semakin menjauh dari pandangannya. Kelajuan jatuhan lelaki itu berada di luar lingkungan yang pernah dialaminya. Siapa sebenarnya lelaki ni? Mana dia belajar teknik macam tu? Pelbagai soalan bermain di fikirannya, tetapi tiada masa untuk berfikir. Dia mengetap gigi dan hanya fokus untuk meningkatkan kelajuan. Namun, semakin cemas perasaannya, semakin sukar badannya dikawal. Gegaran halus mengganggu keseimbangannya dan kelajuannya tidak dapat ditingkatkan lagi. Semakin hampir dengan daratan, pergerakan Idris menjadi lebih jitu. Dia membaca aliran angin dan meluncur di laluan paling optimum, seolah-olah ada jalan yang tidak kelihatan di udara. Titik sasaran, puncak helang, kelihatan semakin jelas. Dia tidak membuka payung terjunnya sehingga saat-saat akhir, hanya beberapa saat sebelum terhempas ke tanah. Dengan ketepatan yang sempurna, dia membuka payung terjunnya dengan bunyi bang. Kanopi besar mengembang dan memperlahankan badannya dengan lembut. Pendaratannya hampir seperti sebuah karya seni. Tidak seperti pendaratan biasa yang berguling atau terhuyung-hayang, dia mendarat dengan kedua-dua belah kaki dengan ringan dan tepat di titik di mana bendera sepatutnya dipacakkan, seolah-olah menuruni anak tangga. Pendaratan yang sempurna tanpa mengganggu sehelai daun pun di sekelilingnya. Dengan gerakan yang cekap, dia melipat payung terjunnya, mengeluarkan jalur gemilang kecil dari poket pinggangnya dan memasangnya pada tiang bendera yang telah disediakan. Tidak lama kemudian, payung terjun Kapten Reid terbuka di langit. Pendaratannya, jika dibandingkan dengan Idris, kelihatan agak teruk. Dia berguling beberapa kali di atas tanah sebelum akhirnya berjaya bangun. Apa yang dilihat oleh matanya yang dipenuhi debu adalah bendera jalur gemilang yang berkibar di tiup angin dan di bawahnya Idris bin Rahman sedang menunggunya dengan tenang. Kekalahan yang mutlak disebabkan oleh perbezaan kemahiran yang sangat ketara dan tidak boleh dipertikaikan. Askar-askar dari kedua-dua negara yang berada di kem pangkalan dimaklumkan tentang situasi itu melalui laporan daripada pegawai komunikasi. Sasaran puncak helang, bendera telah dipacakkan. Disahkan oleh Lieutenant Idris dari Malaysia. Perbezaan masa yang amat ketara. Senyuman hilang dari wajah askar-askar Amerika. Ekspresi mereka bertukar menjadi terkejut dan tidak percaya. Mereka tidak dapat menerima hakikat bahawa Kapten Reid yang mereka anggap terbaik telah dikalahkan dengan begitu teruk oleh seorang askar Asia yang tidak dikenali, lebih-lebih lagi dalam bidang kepakarannya sendiri, iaitu penyusupan altitud tinggi. Dari kem Malaysia, kedengaran suara-suara kagum yang perlahan.
Lama-kelamaan, ia bertukar menjadi sorakan gemuruh yang memenuhi kawasan latihan. Ia adalah sorakan hangat untuk wira yang telah mempertahankan maruah mereka. Di puncak helang, Kapten Reid merenung jalur gemilang yang berkibar dengan pandangan kosong. Kejutan itu seolah-olah menafikan seluruh kerjaya tenteranya. Maruahnya hancur berkecai dan fikirannya dipenuhi dengan pelbagai emosi, kemarahan, malu dan satu perasaan kagum yang tidak dapat dijelaskan terhadap lelaki misteri itu. Idris tidak mendekatinya. Dia hanya berdiri dari jauh, menunggu Reid untuk bertenang. Dia tidak menunjukkan lagak pemenang mahupun mengejek yang kalah. Dia hanya kelihatan tenang, seolah-olah semua itu adalah perkara biasa. Setelah lama berdiam diri, Kapten Reid akhirnya bersuara. Suaranya sedikit bergetar. Siapa? Siapa awak sebenarnya? Idris tidak menjawab, sebaliknya berjalan perlahan ke arahnya. Dia memandang tepat ke mata Reid dan berkata dengan suara yang rendah tetapi jelas, "Sekarang, mari kita bercakap tentang janji kita, Tuan Kapten." Udara di dalam helikopter yang membawa mereka pulang ke kem pangkalan terasa dingin seperti ais. Anggota GGK yang tadinya bersorak kemenangan dan askar Amerika yang terkejut kini semuanya diam membisu. Pandangan mereka hanya tertumpu kepada dua orang, Lieutenant Idris dan Kapten Evelyn Reid. Idris memandang keluar tingkap, tidak berkata apa-apa. Wajahnya masih tanpa ekspresi, tetapi kini terasa ada satu bebanan yang berbeza. Dia bukan lagi sekadar askar Asia yang tidak diendahkan. Dia telah menjadi objek kekaguman yang telah menewaskan askar elit terbaik Amerika dengan kemahiran yang luar biasa. Sebaliknya, keadaan Kapten Reid sangat menyedihkan. Dia menundukkan kepala, menggenggam erat penumbuknya yang bergetar. Wajahnya yang pucat kemerahan menahan marah dan malu. Rakan-rakannya tidak mampu mengucapkan kata-kata simpati. Di mata mereka terpancar kekecewaan terhadap pemimpin yang mereka sanjungi dan rasa permusuhan yang tidak selesa terhadap Idris. Apabila helikopter mendarat dan pintu dibuka, komander dari kedua-dua negara menyambut mereka. Komander pihak Amerika, Lieutenant Colonel Maxwell, menghampiri Kapten Reid dengan wajah yang tegang. "Boleh jelaskan apa yang telah berlaku, Kapten Reid?" "Saya kalah, Tuan." Tiada alasan, Kapten Reid cuba menjawab dengan tenang, tetapi hujung suaranya bergetar. Ini adalah kali pertama dalam kerjaya tenteranya dia mengucapkan perkataan kalah. Lieutenant Colonel Maxwell tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya dan menjeling tajam ke arah Idris, seolah-olah berkata, "Berani kau malukan askar terbaik kami." Ketua Pelatun Malaysia pula menepuk bahu Idris dengan bangga. "Syabas, Idris, kau dah pertahankan maruah grup gerak khas." Namun Idris tidak menunjukkan sebarang reaksi terhadap pujian itu. Pandangannya hanya tertumpu pada Kapten Reid. Tanpa menghiraukan kekecohan atau pandangan di sekelilingnya, dia berjalan terus ke arah Reid. Askar-askar Amerika cuba menghalangnya, tetapi Idris menolak mereka ke tepi dengan perlahan dan berdiri di hadapan Kapten Reid. "Janji." Satu perkataan rendah dari Idris itu menghentikan semua bunyi bising di sekeliling. Semua mata sekali lagi tertumpu kepada mereka berdua. Sudah tiba masanya. Masa untuk menyelesaikan pertaruhan. Kapten Reid perlahan-lahan mengangkat mukanya. Mata birunya menyala dengan kemarahan dan kehinaan. Tetapi dia seorang askar. Dia tahu dia mesti bertanggungjawab atas kata-katanya. "Aku tahu. Aku akan tunaikan janji aku." Jawapannya menimbulkan kekecohan di kalangan askar Amerika. "Kapten, jangan. Tak perlu tunaikan janji dengan orang macam tu. Ini permainan yang tidak adil. Mungkin dia menipu." Tetapi Kapten Reid mengangkat tangannya untuk menenangkan mereka. "Diam. Kalah tetap kalah. Dan kami, tentera Amerika, tidak pernah mungkir janji." Dia sekali lagi memandang tajam ke arah Idris. "Apa yang kau mahu tentang malam itu?" Suaranya bercampur dengan penghinaan dan keputusasaan. Dia menyangka Idris akan menjadikannya bahan hiburan untuk satu malam, untuk memalukan dan menghancurkannya. Itulah dendam paling kejam yang boleh dilakukan oleh pemenang terhadap yang kalah. Idris memandangnya dalam diam seketika. Matanya yang dalam seolah-olah dapat menembusi jiwanya. Dia seolah-olah dapat membaca fikiran, ketakutan dan maruah Reid. Setelah beberapa ketika, dia bersuara,
Suaranya secara mengejutkan, tenang dan perlahan. Malam ini pukul 10 datang seorang diri ke gudang lama di sebelah timur kawasan latihan. Jangan bawa senjata atau alat komunikasi. Datang dengan tangan kosong. Permintaannya spesifik dan tegas. Tempat, masa dan syarat. Askar-askar Amerika sekali lagi membantah keras, tetapi Kapten Reid hanya mengangguk, seolah-olah sudah pasrah dengan segalanya. Baiklah. Hanya satu perkataan, tetapi di dalamnya terkandung pelbagai emosi. Maruah terakhirnya sebagai seorang askar yang ingin menunaikan janji dan ketakutan terhadap masa yang tidak diketahui yang akan datang. Perbualan itu tamat di situ. Idris tidak berkata apa-apa lagi, berpaling dan berjalan menuju ke bareknya, pandangan yang mengiringi pemergiannya pelbagai. Rakan-rakannya dari Malaysia berasa bangga, tetapi hairan dengan apa yang difikirkannya. Askar-askar Amerika pula merasakan kemarahan dan sedikit kebimbangan. Malam itu, kesunyian yang berat menyelubungi kawasan latihan. Di dalam biliknya, Kapten Reid menanggalkan uniformnya dan memakai pakaian biasa. Bayangannya dicermin kelihatan asing. Matanya yang sentiasa penuh keyakinan kini dipenuhi kebimbangan dan bibirnya yang diketap rapat kelihatan pucat. Dia menyelitkan sebilah pisau kecil di pinggangnya untuk mempertahankan diri, sebagai langkah terakhir untuk melawan. Apa yang akan dia lakukan padaku? Adakah dia akan menggunakan kekerasan? Atau fikiran-fikiran ngeri yang tidak mahu dibayangkannya mengganggu benaknya, tetapi dia terpaksa pergi. Ini adalah akibat daripada perbuatannya sendiri. Harga untuk sebuah keangkuhan ternyata lebih berat daripada yang disangkanya. Apabila jam menghampiri pukul 10, dia senyap-senyap keluar dari bareknya dan menuju ke gudang timur yang telah dijanjikan. Dalam kegelapan malam tanpa cahaya bulan, siluet gudang lama itu kelihatan menakutkan. Pintu gudang itu separuh terbuka dan sedikit cahaya terbias keluar dari dalamnya. Kapten Reid menarik nafas dalam-dalam, menguatkan semangat dan melangkah masuk. Malam yang paling panjang dan menghinakan dalam hidupnya akan bermula. Sebaik sahaja dia menolak pintu usang yang berkeriut dan melangkah masuk, dia terkejut melihat keadaan di dalam gudang itu. Ia bersih dan kemas. Di tengah-tengahnya, terdapat sebuah lampu suluh mudah alih yang menerangi kegelapan. Di sebelahnya sebuah kotak kayu lama dijadikan meja, di atasnya terdapat 2 pek catuan tempur dan sebotol air. Idris bin Rahman sedang bersandar di dinding, berpeluk tubuh menunggunya. Kapten Reid tidak menurunkan kewaspadaannya. Dia memandang sekeliling. Tiada sesiapa yang bersembunyi. Tiada apa-apa yang berbahaya. Gudang itu kosong. Hanya ada mereka berdua. Sambil merasakan pisau yang tersembunyi di pinggangnya, dia berjalan masuk perlahan-lahan. Tuan Kapten dah sampai. Suara Idris rendah dan tenang. Di bawah cahaya lampu, dia kelihatan lebih garang. Bayang-bayang di wajahnya menjadikannya kelihatan lebih tajam dan berbahaya. Sebab kau yang panggil, jawab Kapten Reid, cuba berlagak tenang tetapi jantungnya berdegup kencang. Apa yang akan berlaku? Apa permintaan lelaki ini? Idris menolak badannya dari dinding dan berjalan ke arahnya. Kapten Reid secara refleks berundur selangkah. Tangannya bergerak ke arah pisau di pinggangnya. Pada saat itu Idris berhenti. Jarak di antara mereka kira-kira 3 langkah. Ketegangan mencapai kemuncaknya. Tak perlu takut, saya tak akan cederakan Tuan Kapten, kata Idris. Kata-katanya hanya membuatkan Kapten Reid lebih berwaspada. Serigala pun akan bersuara lembut sebelum membaham mangsanya. Kalau begitu, apa yang kau mahu? Kita bertaruh dan aku kalah. Bukankah sekarang giliran pemenang untuk mendapatkan apa yang dia mahu? Katanya dengan sengaja provokatif. Itu adalah topeng untuk menyembunyikan ketakutannya. Dia fikir lebih baik selesaikannya dengan cepat. Idris tidak menjawab kata-katanya. Sebaliknya, dia menunjuk ke arah kotak kayu. Duduklah dulu, mesti Tuan Kapten lapar. Dia mengambil 1 pek catuan tempur dan meletakkannya di hadapan Reid. Ia adalah nasi goreng daging yang masih panas. Kapten Reid tergamam. Dia menjangkakan kekerasan atau tuntutan seksual, tetapi tidak pernah bermimpi akan dihidangkan makan malam. Apa ni? Makan malam. Seperti yang Tuan Kapten lihat. Kau sedang mempermainkan aku? Tidak, cuma saya lapar. Idris dengan tenang membuka pek makanannya dan mula makan.
Dia makan dengan berselera, seolah-olah benar-benar lapar. Kapten Reid keliru. Dia langsung tidak dapat membaca niat lelaki ini. Adakah memanggilnya ke gudang dan memberinya makan adalah cara lelaki ini membalas dendam? Setelah beberapa ketika memerhatikan Idris makan, Kapten Reid akhirnya menurunkan kewaspadaannya dan duduk perlahan-lahan di hadapannya. Perutnya berbunyi. Dia juga tidak makan apa-apa sepanjang hari kerana terlalu tegang. Setelah teragak-agak seketika, dia akhirnya mengambil sudu. Apabila nasi panas masuk ke dalam mulutnya, hatinya yang beku dan tubuhnya terasa sedikit lega. Dalam kesunyian yang kekok, mereka berdua makan tanpa berkata apa-apa, hanya bunyi sudu berlaga dan bunyi cengkerik yang bergema di gudang lama itu. Apabila makanan hampir habis, Idris memulakan perbualan. Kenapa Tuan Kapten cadangkan pertaruhan macam tu? Soalan itu mengejutkan Kapten Reid. Dia terdiam seketika sebelum menjawab. Sebab aku rasa engkau orang semua tak endahkan kami dan aku tak suka dengan sikap angkuh engkau. Dia menjawab dengan jujur. Tetapi itu bukan segalanya. Dan aku nak buktikan diri aku. Buktikan apa? Bahawa aku tidak lebih lemah daripada lelaki, bahawa aku layak memimpin unit ini. Suaranya kedengaran sedikit pahit, bukan mudah untuk bertahan sebagai seorang pegawai wanita dalam pasukan khas Amerika. Dia sentiasa perlu bekerja 2-3 kali ganda lebih keras untuk membuktikan kebolehannya. Kesilapan kecil pun tidak boleh diterima. Tekanan itu telah menjadikannya lebih sombong dan agresif. Mungkin tindakannya tidak mengendahkan GGK adalah satu mekanisme pertahanan untuk menyembunyikan rasa tidak selamatnya. Idris mendengar ceritanya dalam diam. Pandangannya tidak lagi dingin, sebaliknya terpancar satu pemahaman yang mendalam. Saya faham. Satu ayat pendek itu menyentuh hati Kapten Reid. Penderitaan dan usahanya yang tidak pernah difahami oleh sesiapa, kini difahami oleh seorang askar dari negara asing. Kenapa kau terima cabaran bahaya macam tu? Satu malam. Apa sebenarnya yang kau fikirkan? Kali ini, gilirannya pula bertanya. Dia ingin tahu niat sebenar Idris. Idris membuka penutup botol airnya dan minum seteguk. Sambil memandang cahaya lampu, dia berkata dengan perlahan, apabila Tuan Kapten tidak mengendahkan kami, saya rasa bukan saya seorang sahaja yang dihina, tetapi rakan-rakan saya dan negara saya. Jadi, saya nak beritahu Tuan Kapten satu perkara. Perkara apa? Bahawa apa yang dilihat oleh mata bukan segalanya. Seseorang tidak boleh dinilai sepenuhnya hanya melalui rekod dan kertas dan askar Malaysia bukan calang-calang orangnya. Suaranya tenang tetapi penuh dengan kebanggaan yang kuat. Dia berjuang bukan untuk dendam peribadi tetapi untuk maruah unit dan negaranya. Kapten Reid terdiam. Dia sedar betapa cetek dan bodohnya dia. Dia telah memandang rendah bukan sahaja kepada Idris, tetapi kepada seluruh grup gerak khas Malaysia. Janji tentang satu malam tu. Sambung Idris. Bukan untuk menghina Tuan Kapten. Saya cuma perlukan masa untuk bercakap dengan Tuan Kapten macam ni. Berdua sahaja. Sebagai seorang manusia. Tanpa pangkat atau unit. Kata-katanya amat mengejutkan. Kapten Reid merasakan senario ngeri yang dibayangkannya runtuh serta-merta. Lelaki itu tidak melihatnya sebagai objek penaklukan. Dia hanya mahu berbincang. Kesunyian sekali lagi menyelubungi gudang itu. Tetapi ia bukan lagi kesunyian yang kekok dan tegang. Ia adalah satu aliran yang tenang dan damai di antara dua orang yang mula memahami antara satu sama lain. Kapten Reid tidak lagi merasa takut pada Idris. Sebaliknya, dia mula berminat padanya. Berapa banyak cerita dan luka yang tersembunyi di sebalik wajah tenangnya itu. Pada ketika itu, kedengaran bunyi samar-samar dari luar gudang. Mula-mula, dia menyangka ia bunyi angin, tetapi kemudian dia sedar ia adalah bunyi beberapa tapak kaki dan ranting yang dipijak. Ekspresi wajah Idris serta-merta menjadi tajam. Dia bangun dengan pantas dan memberi isyarat senyap kepada Kapten Reid, jangan bergerak. Aura tenang yang ada padanya hilang, digantikan dengan aura pemangsa liar yang ganas. Kapten Reid juga secara nalurinya merendahkan badannya dan mengeluarkan pisau dari pinggangnya. Jelas sekali, ada tetamu yang tidak diundang telah tiba di kawasan latihan yang sepatutnya aman ini dan tujuan mereka pastinya bukan untuk berdamai. Malam pertaruhan itu mula memainkan babak yang tidak dijangka. Berapa orang? Bisik Kapten Reid.
Suaranya halus dan bergetar kerana tegang, tetapi matanya telah kembali menjadi mata seorang askar yang bersedia untuk bertempur. Idris mengintai dari celah dinding lama gudang itu. Matanya yang sudah biasa dengan kegelapan dapat membaca pemandangan malam dengan terperinci. Sekurang-kurangnya 8 orang. Semua bersenjata automatik dengan peredam bunyi. Pergerakan mereka bukan biasa. Mereka ini kumpulan yang terlatih. Jawapan itu membuatkan wajah Kapten Reed pucat. Penceroboh bersenjata di kawasan latihan bersama, itu mustahil. Kawasan ini dikawal ketat oleh tentera kedua-dua negara. Kemungkinan mereka pihak kita adalah sifar. Pergerakan mereka bukan untuk berjaga-jaga, tetapi untuk mencari dan mengepung. Mereka datang untuk kita. Penilaian Idris tenang dan pantas. Dia sudah menjangkakan senario terburuk. Macam mana mereka tahu tempat ni? Kapten Reed tidak dapat meneruskan kata-katanya. Gudang ini sepatutnya menjadi lokasi rahsia yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Jika begitu, ada kemungkinan maklumat telah bocor dari dalam atau pertemuan mereka berdua ini sememangnya satu perangkap. Itu kita fikirkan kemudian. Sekarang, kita kena keluar dari sini. Idris memadamkan lampu suluh. Gudang itu serta-merta menjadi gelap gelita. Dalam kegelapan, mereka berdua hanya bergantung pada bunyi nafas masing-masing sambil memantau keadaan. Bunyi tapak kaki di luar semakin dekat. Mereka telah mengepung gudang itu sepenuhnya. Kita tak ada senjata, kata Kapten Reed dengan nada putus asa. Di tangannya hanya ada sebilah pisau sebesar tapak tangan. Idris juga tidak bersenjata. Melawan 8 musuh bersenjata automatik dengan tangan kosong adalah satu tindakan membunuh diri. Idris tidak menjawab. Dalam kegelapan, dia bergerak senyap mencari sesuatu. Tidak lama kemudian, tangannya menggenggam sebatang paip besi yang berat. Ia terbiar di sudut gudang. Dia menyerahkan paip besi itu kepada Kapten Reed. Ini lebih baik daripada pisau. Kemudian, dia sendiri mengambil sebatang kayu yang lebih pendek tetapi kukuh. Kau ada rancangan? Tanya Kapten Reed. Walaupun dalam keadaan terdesak ini, Idris kelihatan luar biasa tenang. Ketenangan itu sebaliknya memberikannya sedikit kelegaan. Mustahil untuk bertempur secara berdepan. Mereka yakin kita ada di dalam. Sebaik sahaja mereka buka pintu, mereka akan melepaskan tembakan bertalu-talu. Idris meninjau struktur gudang itu dengan pantas. Walaupun lama dan usang, ia dikelilingi dinding di keempat-empat sisi. Tiada jalan keluar. Satu-satunya pintu masuk dan keluar adalah di hadapan. Mereka benar-benar terperangkap. Dinding belakang. Wah, di sana yang paling lemah. Idris berbisik sambil menunjuk ke arah belakang gudang. Ia adalah dinding yang ditampal ala kadar dengan papan dan kelihatan hampir runtuh. Bila aku beri isyarat, kita rempuh dinding tu dan lari. Teragak-agak bermakna mati. Lari ke dalam hutan. Apa cara sekalipun, kita kena maklumkan pada pasukan utama. Dan kau? Aku akan alihkan perhatian mereka. Kena beli masa. Itu bermakna mengorbankan diri. Kapten Reed menggeleng. Tidak, kita berjuang bersama. Walaupun kita akan mati bersama, aku tak akan tinggalkan rakan seperjuangan. Hanya beberapa jam yang lalu, mereka berdua saling membenci sehingga sanggup membunuh. Tetapi sekarang, dia memanggilnya rakan seperjuangan. Di ambang maut, perbezaan warga negara, pangkat atau jantina tidak lagi bermakna. Yang tinggal hanyalah persamaan sebagai seorang askar. Idris seolah-olah tersenyum tipis dalam kegelapan. Saya tak berniat untuk mati. Saya anggota grup gerak khas. Saya sudah biasa dengan situasi macam ni. Suaranya bukan sombong, tetapi penuh dengan keyakinan sebenar. Kapten Reed tidak dapat mencari kata-kata untuk membantah lagi. Pergerakan di luar berhenti, keheningan sebelum ribut. Ia menandakan serangan akan bermula. Bersedia. Dengan suara rendah Idris, Kapten Reed menggenggam paip besinya dengan lebih erat. Jantungnya terasa seperti mahu melompat keluar dari kerongkongnya. Dalam ketegangan yang melampau, dia menunggu isyarat seterusnya dari Idris. Pada saat itu, pintu gudang dirempuh dengan bunyi dum. Serentak dengan itu, sebuah bom tangan kilat dilemparkan ke dalam. Sekarang, jeritan Idris lebih pantas daripada letupan bom tangan itu. Dia menolak belakang Kapten Reed dengan kuat dan mereka berdua meluru ke arah dinding belakang. Kapten Reed secara nalurinya menutup mata dan telinganya. Dunia menjadi putih dan bunyi letupan yang memekakkan telinga menghentam gegendangnya.
Arg! Kumpulan bersenjata yang menyerbu masuk ke gudang itu menjerit kesakitan akibat terkena kesan langsung bom tangan kilat. Sementara mereka terhuyung hayang kerana kehilangan penglihatan dan pendengaran buat sementara waktu, Idris menendang dinding belakang yang usang itu dengan sekuat tenaga. Dengan bunyi prak, papan-papan reput itu pecah berkecai, mewujudkan satu laluan untuk melarikan diri. Lari, Idris menarik lengan Kapten Reed dan melompat keluar. Hutan yang gelap gelita menyambut mereka. Dari belakang, kedengaran jeritan marah musuh yang telah sedar, diikuti dengan bunyi tembakan. Tatatatan. Peluru-peluru mematahkan dahan-dahan pokok dan melintas sangat dekat dengan mereka. Pelarian terdesak untuk terus hidup telah bermula. Dalam kegelapan, menentang musuh yang tidak dikenali, satu lagi medan perang untuk mereka berdua telah terbuka. Pertarungan terjunan altitud tinggi pada waktu siang hanyalah satu pertembungan ego. Tetapi ini adalah perang sebenar. Harga sebuah kekalahan bukan lagi penghinaan tetapi kematian. Dan dalam krisis yang amat genting ini, mereka berdua menjadi satu-satunya orang yang boleh saling melindungi. Hutan itu diselubungi kegelapan pekat. Cahaya bulan terhalang oleh dedaunan tebal. Tidak sekelumit pun yang dapat menembusinya. Kapten Reed tercungap-cungap, tetapi dia tidak boleh berhenti. Dari belakang, bunyi ranting dipijak oleh pengejar kedengaran tanpa henti dan bunyi tembakan yang sekali-sekala bergema membuatkan tulang belakangnya terasa seram. "Sini!" Idris, yang berlari di hadapan, menarik lengannya dan bersembunyi di sebalik sebuah batu besar. Mereka berdua menarik nafas lega sambil memerhatikan keadaan. Cahaya lampu suluh musuh menyuluh hutan dengan liar. Mereka bergerak lebih teratur dan pantas daripada yang dijangkakan. "Siapa mereka ni? Ejen perisik musuh? Atau pengganas?" tanya Kapten Reed sambil cuba menenangkan nafasnya. "Tak tahu. Tapi satu perkara yang pasti, mereka berniat untuk membunuh kita, bukan menangkap. Mereka guna peluru hidup, bukan peluru latihan." Idris memerhatikan pergerakan pengejar dari celah batu dengan tajam. Mereka bergerak dalam pasangan, membentuk formasi untuk mengecilkan kawasan pencarian, taktik pencarian dan pemusnahan tipikal pasukan khas. "Kalau macam ni, kita akan ditangkap tak lama lagi. Kita kena selesaikannya di sini," kata Idris dengan nekat. "Dengan tangan kosong? Mereka ada senjata automatik. Sebab itulah kita kena lawan dengan cara yang mereka tak jangkakan." Idris memandang sekeliling dengan pantas. Matanya bukan sekadar melihat pemandangan tetapi menganalisis muka bumi sebagai medan perang. Kedudukan pokok, kecerunan tanah, setiap batu di bawah kaki boleh menjadi senjatanya. "Aku akan jadi umpan. Kau bersembunyi di sebalik pokok tumbang tu. Bila aku beri isyarat, serang orang yang paling dekat dari belakang. Sasar kepala dia. Satu pukulan sahaja. Tapi, tak ada masa. Ikut arahan aku. Kalau kau nak hidup." Suara Idris mempunyai kekuatan yang tidak boleh dibantah. Ia bukan sekadar arahan, tetapi cetusan naluri untuk terus hidup yang lahir dari pengalaman tempur yang tidak terkira. Kapten Reed teragak-agak seketika, tetapi akhirnya mengangguk sambil menggenggam paip besinya dengan erat. Buat masa ini, dia hanya boleh mempercayai pertimbangannya. Idris menepuk bahunya sekali, kemudian menyelinap keluar dari sebalik batu tanpa sebarang bunyi. Dia seolah-olah menjadi sebahagian daripada kegelapan, hilang di dalam hutan. Kapten Reed menahan nafas dan menyembunyikan dirinya di sebalik pokok tumbang. Jantungnya berdegup kencang, tetapi dia menumpukan seluruh perhatiannya menunggu isyarat dari Idris. Tidak lama kemudian, kedengaran bunyi kresek-kresek dari arah bertentangan dengan batu tempat mereka bersembunyi tadi. Cahaya lampu suluh pengejar serentak menghala ke sana. "Di sana! Cari!" Apabila dia melihat mereka berkumpul ke arah bunyi itu, dia sedar itu adalah taktik Idris. Pemburuan sebenar akan bermula sekarang. Dari belakang Kapten Reed, sesuatu muncul dari kegelapan. Idris. Dia entah bagaimana telah melepasi kepungan mereka dan kini berada di belakang salah seorang anggota pasukan pencari yang paling hujung tanpa dikesan. Whoosh! Kayu di tangan Idris membelah angin dan menghentak kuat di belakang kepala musuh. Dengan erangan pendek, lelaki bertubuh besar itu rebah tanpa bunyi. Idris sempat menyambut badan lelaki itu sebelum jatuh ke tanah dan merampas senjatanya. Segalanya berlaku dalam masa sesaat. Sekarang, mendengar isyarat Idris, Reed melompat keluar.
Sasarannya adalah seorang lagi lelaki yang terkejut menoleh ke belakang apabila melihat rakannya rebah. Sebelum lelaki itu sempat menghalakan senjatanya, paip besi Kapten Reid telah menghentam pelipisnya. Dengan bunyi tumpul, lelaki itu tumbang ke sisi. Mereka berjaya menumpaskan 2 orang dalam sekelip mata, tetapi keadaan belum berakhir. Di sini. Musuh yang lain menghalakan senjata mereka ke arah mereka dan mula melepaskan tembakan. Tatatan. Idris menarik Reid dan sekali lagi bersembunyi di sebalik pokok. Dia memeriksa kelopak peluru rifle yang dirampasnya tadi. Nasib baik ia hampir penuh. Barulah kita boleh lawan, senyuman tipis terukir di bibir Idris. Dia benar-benar orang yang berbeza apabila bersenjata berbanding dengan tangan kosong. Pandangannya kini seperti pemangsa teratas yang berhadapan dengan mangsanya. Dia menyerahkan pistol yang dirampasnya kepada Kapten Reid. Beri bantuan tembakan, aku akan selesaikan mereka. Baik, Idris melompat keluar dari sebalik pokok dan melepaskan tembakan. Bang, tembakannya hampir seperti sihir. Dalam kegelapan, dia menembak tepat ke arah sumber cahaya lampu suluh musuh dengan tembakan bertalu-talu yang pendek. Setiap kali muncung senjatanya mengeluarkan api, jeritan kedengaran di dalam hutan. Kapten Reid turut memberinya bantuan tembakan dengan rifle yang dirampas dari musuh yang ditumpaskannya. Dia juga adalah seorang elit dari pasukan khas Amerika. Serangan gabungan mereka hampir sempurna. Seolah-olah mereka adalah satu pasukan yang telah berlatih bersama selama bertahun-tahun. Mereka dapat menjangka pergerakan masing-masing dan menampung kelemahan satu sama lain. Sementara Idris menumpaskan musuh di hadapan, Kapten Reid menguruskan musuh yang cuba mendekati dari sisi. 2 orang yang dahulunya saling bermusuhan, kini menjadi rakan kongsi yang paling dipercayai, melindungi satu sama lain. Setelah beberapa minit pertempuran sengit, hutan kembali sunyi. Bau ubat bedil dan darah bercampur dengan udara malam yang lembap. Idris, tanpa menurunkan kewaspadaannya, mendekati musuh yang rebah dan memastikan mereka benar-benar tumpas. Kapten Reid, sambil menukar kelopak peluru dengan tangan yang bergetar, memandang sekeliling. Dah selesai ke? Tidak, ini baru permulaan. Idris memeriksa pakaian musuh yang rebah. Pakaian tempur hitam mereka tidak mempunyai sebarang lencana. Kumpulan yang tidak diketahui kewarganegaraan atau unitnya. Mereka bergerak dalam unit berasingan. Bunyi bising di sini pasti akan menarik perhatian kumpulan lain. Kita kena keluar dari sini cepat. Idris mengutip peluru, radio dan peralatan komunikasi dari mayat musuh. Dia cuba mengendalikan radio musuh dengan cekap, tetapi mereka menggunakan frekuensi yang disulitkan dan dia tidak dapat memahami kandungannya. Celaka. Pada ketika itu, Kapten Reid menemui sesuatu dan memanggil Idris. Tengok ni. Dia menunjuk ke arah tatu di lengan salah seorang musuh. Ia adalah corak yang menyeramkan, matahari hitam dengan pedang tertusuk di tengahnya. Pernah nampak? Idris menggeleng, tetapi ekspresinya menjadi serius. Kumpulan bersenjata yang terlatih dan tidak dikenali telah menceroboh pangkalan tentera semasa latihan bersama tanpa sebarang halangan. Ini bukan sekadar serangan biasa. Dia secara nalurinya merasakan ada sesuatu yang besar di sebaliknya. Apapun, kita kena pergi. Bahaya kalau kita terus di sini. Mereka berdua sekali lagi hilang di dalam kegelapan. Mereka bukan lagi pelarian. Mereka kini adalah pemburu yang telah memperoleh senjata musuh dan memulakan serangan balas. Tetapi, identiti sebenar mangsa yang mereka buru masih tersembunyi di dalam kabus. Malam yang panjang ini nampaknya masih belum akan berakhir. Pengejaran yang mendebarkan di dalam hutan berterusan sehingga menjelang subuh. Idris dan Kapten Reid, sambil mengelak pencarian berterusan musuh, akhirnya terperangkap di sebuah gaung yang dalam di pinggir kawasan latihan. Sepanjang malam, beberapa pertempuran lagi telah berlaku dan setiap kali mereka berdua berjaya melepasi krisis dengan kerjasama yang cemerlang. Jumlah musuh semakin berkurangan tetapi lingkaran kepungan semakin sempit. Ini tak boleh jadi. Komunikasi terputus sepenuhnya. Tiada cara untuk maklumkan keadaan kita pada pasukan utama, kata Kapten Reid sambil meletakkan radio musuh yang dirampasnya. Musuh sentiasa menukar frekuensi, meneruskan komunikasi rahsia mereka. Idris, sambil memeriksa luka-luka kecil yang dialaminya sepanjang malam, memerhatikan topografi sekeliling. Gaung itu bagus untuk bersembunyi, tetapi pada masa yang sama, ia adalah rupa bumi yang mudah diasingkan.
Apa tujuan mereka agaknya? Kalau hanya untuk menangkap kita berdua, operasi ini terlalu besar. Pergerakan mereka seolah-olah mahu menguasai seluruh kawasan latihan. Fikiran Idris Ligat berfikir. Pada mulanya, dia menyangka ia mungkin dendam peribadi, tetapi skala dan pergerakan teratur musuh menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Jangan-jangan sasaran mereka adalah latihan ini sendiri? Wajah Kapten Reed menjadi pucat. Latihan bersama kali ini bukan sekadar latihan biasa. Ia adalah platform penting untuk menguji dan berkongsi peralatan ketenteraan terkini dan data taktikal kedua-dua negara. Jika data latihan itu bocor ke tangan pihak luar, ia akan menjadi ancaman keselamatan yang tidak terhingga bagi kedua-dua negara. Tatu. Mungkin mereka askar upahan? Kapten Reed teringat tatu matahari hitam yang dilihatnya malam tadi. Pasukan tentera upahan yang tidak mempunyai kewarganegaraan digerakkan oleh modal besar dari syarikat ketenteraan swasta. Ada kemungkinan, kalau begitu, ada seseorang yang upah mereka. Pelbagai senario bermain di fikiran mereka. Adakah ia perbuatan negara musuh atau adakah pengkhianat di dalam tentera? Walau apapun, keadaan adalah yang terburuk. Pada ketika itu, bunyi helikopter kedengaran dari atas gaung. Mereka berdua secara refleks bersembunyi. Mereka berharap ia adalah helikopter sekutu, tetapi harapan itu musnah serta-merta. Helikopter itu berwarna hitam, tanpa sebarang tanda pengenalan. Ia milik musuh. Helikopter itu berlega di atas gaung, kemudian menurunkan tali, membawa turun beberapa orang askar dan peralatan. Celaka pasukan bantuan. Sekarang laluan udara pun dah ditutup, kata Kapten Reed dengan putus asa. Tetapi mata Idris terpaku pada peralatan yang diturunkan dari helikopter. Ia bukan sekadar bekalan biasa. Ia adalah peralatan gangguan isyarat berprestasi tinggi dan apa yang kelihatan seperti pelayan mudah alih. Aku dah tahu tujuan mereka. Suara Idris kedengaran rendah. Bukan sekadar mencuri data. Mereka berniat untuk menggodam keseluruhan sistem latihan dan mencampur-adukkan yang sebenar dengan yang palsu. Maksud kau? Mereka boleh ubah data musuh maya kepada data sekutu sebenar atau memanipulasi senario latihan untuk membuatkan pasukan kita menyerang sesama sendiri. Paling teruk, mereka boleh merampas kawalan senjata terkini yang digunakan dalam latihan. Mereka mahu mengubah kawasan latihan ini menjadi medan huru-hara dan kemusnahan. Penjelasan Idris membuatkan tulang belakang Kapten Reed terasa seram. Itu adalah senario paling buruk yang boleh dibayangkan. Jika rancangan mereka berjaya, latihan bersama ini akan berakhir dengan tragedi di mana sekutu saling membunuh dan tentera kedua-dua negara akan mengalami kerugian yang tidak dapat dipulihkan. Kita kena hentikan mereka. Apa cara sekalipun, tekad terpancar di mata Kapten Reed. Kita kena musnahkan peralatan tu. Tanpa alat tu, rancangan mereka akan tergendala. Idris memeriksa kedudukan musuh. Dengan pasukan bantuan dari helikopter, jumlah musuh kini kelihatan melebihi 20 orang. Mereka meletakkan peralatan di sebuah kawasan rata di atas gaung dan mengawalnya dengan ketat. Serangan dari hadapan adalah mustahil. Ada satu cara. Idris menunjuk ke arah muka bumi gaung dengan jarinya. Di atas sana, ada air terjun kecil, tempat air gaung berkumpul dan jatuh. Dan di atasnya ada batu besar yang tergantung akibat hujan lebat sebelum ini. Kapten Reed serta-merta memahami niat Idris. Kau nak buat tanah runtuh? Lebih kepada kepala air yang besar. Kalau kita pecahkan tanah yang menyekat aliran air di atas air terjun tu, air yang terkumpul akan meluncur turun bersama batu besar tu. Ia boleh sapu bersih semua peralatan mereka. Ia adalah rancangan yang berani dan berbahaya, tetapi dalam keadaan sekarang, ia kelihatan seperti satu-satunya pilihan. Masalahnya, macam mana nak sampai ke sana? Mereka sedang memerhati. Sebab itulah kita perlukan 2 orang. Idris memandang Kapten Reed. Kau alihkan perhatian mereka, mulakan pertempuran di bawah gaung, buat bising seboleh mungkin. Sementara pasukan utama mereka tertumpu pada kau, aku akan panjat tebing sampai ke atas air terjun. Seorang diri? Terlalu bahaya. Peluang berjaya lebih tinggi berbanding kita bergerak berdua. Dengan kemahiran kau boleh bertahan seorang diri untuk seketika. Kata-kata Idris mengandungi kepercayaan yang kuat terhadap kebolehannya.
Walaupun beberapa ketika dahulu mereka saling tidak mengendahkan dan memandang rendah, setelah melalui pengalaman hidup dan mati bersama semalaman, mereka telah menjadi rakan seperjuangan yang paling dipercayai. Kapten Reed tidak membantah lagi. Dia mengangguk dengan wajah serius. 10 minit? Aku akan bagi kau 15 minit. Sebagai balasan, pastikan kau berjaya. Sudah tentu. Idris menjawab ringkas dan memeriksa baki pelurunya. Mereka saling berpandangan. Ini adalah misi yang lebih berbahaya dan penting daripada mana-mana operasi yang pernah mereka alami. Kegagalan bermakna kematian dan kehancuran latihan. Semoga berjaya, Lieutenant Idris. Tuan Kapten juga. Selepas bertukar kata-kata semangat, mereka berdua bergerak ke posisi masing-masing. Kapten Reed ke bahagian bawah gaung, manakala Idris ke tebing curam. Serangan balas terakhir mereka berdua yang mempertaruhkan nasib kedua-dua negara akan bermula. Apabila tembakan Kapten Reed bergema dari bawah gaung, semua mata musuh di kawasan rata itu serentak menghala ke sana. Penceroboh dikesan, Sektor Charlie. Pasukan Alpha, Bravo, segera bergerak ke Sektor Charlie dan hapuskan musuh. Perintah yang kedengaran dari radio berkumandang dan lebih separuh daripada anggota musuh berlari ke arah Kapten Reed. Seperti yang dijangkakan. Sementara pasukan utama musuh tertarik ke bawah, Idris mula memanjat tebing gaung. Tebing yang cuba dipanjatnya hampir menegak. Batu batan yang basah dan berlumut sangat licin dan hampir tiada unjuran untuk berpaut. Kelihatan mustahil untuk memanjat tanpa peralatan pendakian. Tetapi Idris tidak teragak-agak. Dia telah melalui latihan pendakian khas yang melampaui had keupayaan manusia berkali-kali di grup gerak khas. Baginya, tebing seperti ini bukanlah halangan yang tidak dapat diatasi. Dengan tangan kosong, dia mencengkam rekahan batu, menggunakan hujung butnya untuk memijak unjuran kecil dan perlahan-lahan memanjat ke atas. Pergerakannya senyap dan pantas seperti reptilia yang melekat di tebing. Ototnya menjerit kesakitan, hujung jarinya luka terkena batu tajam dan berdarah, tetapi dia tidak mempunyai masa untuk merasa sakit, hanya terus mendaki ke atas. Di bawah, pertempuran sengit sedang berlaku. Kapten Reed bergerak dari satu pelindungan ke satu pelindungan lain, seorang diri menentang ramai musuh, tembakannya tepat dan efisien. Tujuannya bukan untuk membunuh musuh, tetapi untuk membeli masa sebanyak mungkin dan sentiasa mendedahkan kedudukannya untuk menarik perhatian musuh. Berkat kaedah pertempurannya yang mahir, Idris berjaya memanjat separuh tebing tanpa dikesan, tetapi krisis datang dari tempat yang tidak dijangka. Di atas tebing, berhampiran titik sasaran Idris, 2 orang pengawal masih tinggal. Mereka adalah barisan pertahanan terakhir yang menjaga peralatan yang diturunkan dari helikopter. Celaka, aku kena selesaikan mereka berdua dulu. Idris menarik nafas dan menilai keadaan. Pengawal-pengawal itu terganggu oleh bunyi tembakan di bawah, tetapi mereka sekali-sekala melihat sekeliling, tidak leka. Menyerang secara berdepan dengan senjata adalah bunuh diri. Idris dengan berhati-hati menurunkan rifle yang digalasnya. Kemudian, dia mengeluarkan sesuatu dari pinggangnya, sebilah pisau komando yang dirampas dari musuh. Dia menggigit pisau itu di mulutnya dan mula memanjat semula. Kali ini, lebih berhati-hati dan senyap. Selangkah demi selangkah. Saat yang sangat tegang sehingga bunyi degupan jantungnya sendiri kedengaran di telinga. Jika tergelincir atau membuat bunyi sedikit pun, dia akan ditembak serta-merta. Akhirnya, apabila dia sampai di puncak tebing, betul-betul di bawah kaki pengawal-pengawal itu, Idris mengumpul sisa tenaganya. Dia melepaskan sebelah tangan yang memegang tebing dan menggenggam pisau di mulutnya. Kemudian dengan menggunakan momentum seluruh badannya, dia melompat ke atas seperti spring. Salah seorang pengawal terkejut melihat bayang hitam yang muncul dari bawah tebing. Tetapi sebelum dia sempat menjerit, pisau Idris telah menusuk dalam kekerongkongnya. Dengan bunyi guk, lelaki itu rebah. Apa? Ark. Pengawal yang seorang lagi terkejut dengan jeritan rakannya dan menoleh, tergamam melihat Idris di hadapannya. Tetapi dia juga tidak sempat bertindak. Idris terus mengambil rifle musuh yang rebah itu dan menarik picu ke arah jantung pengawal kedua. Dengan bunyi pf yang khas dari peredam bunyi, pengawal kedua juga rebah. Semuanya berlaku dalam sekelip mata.
Idris dengan pantas memeriksa sekeliling untuk memastikan tiada musuh lain, barulah dia menarik nafas lega. Tiada lagi halangan. Dia berlari ke atas air terjun untuk melaksanakan fasa terakhir rancangannya. Seperti yang dijangkanya, di atas air terjun itu terdapat sebuah takungan air yang besar dan di hadapannya, timbunan tanah dan batu menyekatnya dengan keseimbangan yang rapuh. Kesan peninggalan hujan lebat sebelum ini. Idris menggunakan pangkal rifalnya untuk menghentak bahagian tanah yang paling rapuh. Sedikit demi sedikit, rekahan mula terbentuk pada tanah yang padat itu. Di bawah, Kapten Reed masih berjuang bermati-matian. Bunyi tembakannya kedengaran semakin lemah, masa semakin suntuk. Idris mengumpul sisa tenaganya dan menendang tengah rekahan itu. Grogogo. Akhirnya, seolah-olah empangan pecah, tanah itu mula runtuh. Serentak dengan itu, sejumlah besar air yang terkumpul di takungan itu bersama dengan batu besar yang tergantung, meluncur turun ke bawah dengan kelajuan yang ganas. Apa? Apa tu? Kepala air, lari, musuh yang sedang memasang peralatan di kawasan rata itu menjerit ketakutan dan cuba melarikan diri. Tetapi, aliran air dan batu yang deras itu seolah-olah mentertawakan tentangan lemah mereka, menelan segalanya. Peralatan elektronik yang mahal hancur seperti kertas dan musuh yang berjaga-jaga tidak berdaya di hadapan kuasa alam yang dahsyat itu dihanyutkan. Bunyi gemuruh bergema di seluruh gaung dan rancangan jahat musuh hancur menjadi debu dalam sekelip mata. Idris berdiri di tepi tebing memandang pemandangan itu. Setelah mengesahkan kejayaan operasinya, dia segera menuju ke tempat Kapten Reed. Dia perlu menyelamatkannya. Tetapi apabila dia berpaling, muncung pistol yang sejuk terasa di belakangnya. Jangan bergerak. Ia bukan musuh yang terselamat. Ia adalah suara yang sangat dikenalinya. Apabila Idris perlahan-lahan menoleh, dia melihat wajah yang tidak dapat dipercayainya. Sarjan Mejar? Yang berdiri di hadapannya adalah Sarjan Mejar Kasim, ketua pelatun pihak Malaysia dalam latihan bersama kali ini. Di tangannya ada sepucuk pistol dan muncungnya tepat menghala ke jantung Idris. Di wajahnya terukir senyuman dingin seorang pengkhianat. Kenapa? Kenapa Sarjan Mejar ada di sini? Suara Idris serak kerana terkejut. Sarjan Mejar Kasim. Dia adalah senior yang membimbingnya sejak pertama kali dia menyertai grup gerak khas, pegawai atasan yang paling dipercayai dan dihormatinya. Mereka telah melalui banyak operasi bersama, rakan seperjuangan yang ikatannya lebih kuat daripada keluarga, dan kini dia menghalakan pistol kepadanya. Diam, Idris. Semuanya berjalan lancar, tapi kau dah rosakkan semuanya. Suara Sarjan Mejar Kasim bercampur dengan kekecewaan dan kemarahan. Nada suaranya seperti kanak-kanak yang mainannya dirampas. Rancangan apa? Mereka tu musuh. Mereka serang kawasan latihan dan cuba bunuh kita. Musuh? Bukan. Mereka rakan kongsi perniagaan aku, majikan yang bayar aku dengan harga yang sangat tinggi. Sarjan Mejar Kasim berkata dengan selamba. Di matanya, tiada sedikit pun rasa bersalah atau konflik, hanya ketamakan yang dingin. Demi duit, Sarjan Mejar sanggup hianati rakan dan jual negara. Penumbuk Idris bergetar menahan marah. Dia tidak dapat mempercayai situasi di hadapannya. Negara? Patriotisme? Itu semua cakap-cakap orang yang perutnya kenyang. Cuba kau berkhidmat dalam tentera hampir 20 tahun. Kau tahu apa yang tinggal? Cuma pencen yang tak seberapa dan parut di seluruh badan. Aku cuma ambil apa yang patut jadi milik aku. Sarjan Mejar Kasim menunjuk ke arah bawah dengan dagunya. Kapten Reed masih bertempur dengan saki-baki musuh, tetapi jumlah mereka terlalu ramai. Kelihatan dia tidak mampu bertahan lama lagi. Hebat juga perempuan Amerika tu. Sementara kau beli masa, dia boleh bertahan seorang diri macam tu. Tapi, semuanya akan berakhir sekarang. Kau akan mati di sini dan perempuan tu akan mati di sana. Dan semuanya akan direkodkan sebagai perbuatan pengganas yang tidak dikenali. Cukup kemas. Seluruh plot pengkhianatan itu terbongkar. Sarjan Mejar Kasim telah menggunakan maklumat dalaman untuk membawa masuk askar upahan ke dalam kawasan latihan. Memancing Idris dan Kapten Reed ke gudang terpencil itu juga adalah perangkap untuk menghapuskan mereka dan meletakkan semua kesalahan ke atas mereka. Pertaruhan itu hanyalah alasan untuk membuatkan semuanya kelihatan semula jadi. Kenapa saya? Kenapa libatkan saya? Sebab kau terlalu hebat, Idris.
Keupayaan kau adalah risiko terbesar bagi rancangan aku. Sebab itulah kau jadi sasaran utama untuk dihapuskan sejak awal lagi. Tapi tak sangka pula kau bertaruh dengan perempuan tu. Terima kasih pada kau, kerja aku jadi lebih mudah. Muncung pistol Sarjan Mejar Kasim menyentuh dahi Idris. Rasa sejuk besi itu seolah-olah menembusi kulit hingga ke otaknya. Ada kata-kata terakhir, kau kan pernah jadi anak buah kesayangan aku. Aku boleh dengarkan wasiat kau. Idris memejamkan mata. Pelbagai kenangan bermain di fikirannya. Wajah rakan-rakannya, langit tanah airnya dan Captain Reed yang mungkin sedang berjuang bermati-matian di bawah. Dia tidak boleh mati begini. Apabila dia membuka matanya semula, pandangannya tidak lagi menunjukkan keputusasaan atau kemarahan, hanya ketenangan yang luar biasa, seolah-olah telah melepasi segalanya. Saya ada satu soalan. Apa dia? Sarjan Mejar selalu cakap, seorang askar mati meninggalkan nama dan jasa. Adakah jasa itu setimpal untuk ditukar dengan wang? Soalan Idris itu membuatkan wajah Sarjan Mejar Kasim tegang seketika. Itu adalah kata-kata yang sering diucapkannya dahulu sebelum dia terpesong. Idris telah menyentuh sisa-sisa kecil nurani yang mungkin masih ada di dalam hatinya. Saat Sarjan Mejar Kasim teragak-agak seketika itu tidak disia-siakan oleh Idris. Bak, tubuh Idris bergerak sepantas kilat. Dia memulas pergelangan tangan Sarjan Mejar Kasim yang memegang pistol dan serentak merempuh badannya. Seni mempertahankan diri jarak dekat yang diajar kepada elit grup gerak khas silat tempur. Arg! Sarjan Mejar Kasim terkejut dengan serangan balas itu, tetapi dia juga bukan calang-calang. Sambil menahan sakit di pergelangan tangannya yang dipulas, dia menolak Idris dan cuba menjarakkan diri. Pertarungan sengit antara mereka berdua bermula di atas tebing yang sempit. Satu pihak cuba merampas pistol, satu pihak lagi cuba mempertahankannya. Dua orang rakan seperjuangan yang dahulunya saling melindungi, kini menggunakan segala kemahiran yang mereka ada untuk membunuh antara satu sama lain. Tumbukan dan tendangan berbalas, bunyi tumpul tulang dan daging berlaga bergema. Tak guna engkau! Sarjan Mejar Kasim lebih berpengalaman, tetapi Idris mempunyai kelebihan dari segi usia dan semangat juang yang membara. Pertarungan yang seimbang itu berterusan dan dalam pergelutan, mereka berdua tergolek jatuh ke bawah tebing. Wah! Sambil tergolek menuruni cerun curam, badan mereka tercalar oleh dahan pokok dan terhentak pada batu. Apabila mereka sedar, mereka terbaring di dalam sebuah kawasan hutan kecil di pertengahan tebing. Pistol yang terlepas dari tangan Sarjan Mejar Kasim jatuh di antara mereka. Mereka berdua serentak menerpa ke arah pistol itu. Tetapi Sarjan Mejar Kasim sedikit lebih pantas. Sebaik sahaja dia mencapai pistol itu, Idris menangkap pergelangan kakinya. Lepaskan aku. Sarjan Mejar Kasim cuba melepaskan diri, tetapi Idris memegangnya dengan erat. Pada ketika itu, jeritan Kapten Reed kedengaran dari bawah. Idris! Dia akhirnya dikepung oleh musuh dan hampir ditawan. Mendengar jeritannya, hati Idris menjadi cemas. Pada saat itu, Sarjan Mejar Kasim dengan sebelah tangan yang bebas mengeluarkan pisau komando dari pinggangnya. Dan tanpa belas kasihan, dia menikam lengan Idris yang memegangnya. Ah! Kesakitan yang menyat membuatkan genggaman Idris terlepas seketika. Mengambil kesempatan itu, Sarjan Mejar Kasim menendang Idris, bangun dan sekali lagi menghalakan pistol ke arahnya. Habislah kau, Idris. Ketika Sarjan Mejar Kasim hendak menarik picu, tang! Satu das tembakan bergema. Tetapi peluru itu bukan mengenai Idris, sebaliknya menembusi bahu Sarjan Mejar Kasim. Guh! Sarjan Mejar Kasim menjerit dan menjatuhkan pistolnya. Apabila dia menoleh dengan wajah yang berkerut menahan sakit, dia melihat Kapten Reed sedang berdiri tegak, memegang pistol yang dirampasnya setelah menumpaskan salah seorang musuh yang mengepungnya dan memandangnya dengan tajam. Wajahnya kotor dengan tanah dan lumpur, tetapi matanya bersinar garang. Muncung pistolnya diarahkan kepada pengkhianat itu. Kapten Reed! Idris tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Yang menyelamatkannya dari ambang maut adalah Kapten Reed. Kapten Reed berjalan perlahan ke arah Sarjan Mejar Kasim yang sedang berdarah di bahu. Pistol di tangannya tidak berganjak, tepat menghala ke jantungnya. Bergerak, aku tembak kepala kau, pengkhianat. Suaranya dingin seperti ais.
Sarjan Mejar Kasim memegang bahunya dan rebah ke tanah. Dia memandang Kapten Reed dengan riak tidak percaya. "Kau, macam mana? Kau orang semua pandang rendah pada aku." Kapten Reed, dalam keadaan dikepung, sengaja berpura-pura menyerah untuk mengurangkan kewaspadaan musuh. Kemudian, dia merampas senjata musuh yang paling dekat dan melancarkan serangan balas. Dalam kekecohan itu, dia bergegas ke sini, berpandukan bunyi yang didengarnya dari atas tebing. Kini, keadaan telah berbalik. Idris, sambil menahan sakit di lengannya, bangun dan mengambil pistol yang dijatuhkan oleh Sarjan Mejar Kasim. Kini, dua muncung pistol menghala ke arah pengkhianat itu. "Semuanya dah berakhir, Sarjan Mejar. Menyerahlah." Idris cuba memujuk buat kali terakhir. Tetapi, di mata Sarjan Mejar Kasim, tiada tanda penyesalan. Sebaliknya, terpancar kegilaan seseorang yang telah kehilangan segalanya. "Berakhir? Belum lagi. Kalau aku mati di sini, kau berdua akan ikut aku." Sarjan Mejar Kasim mengeluarkan sesuatu dari poketnya, sebuah pemancar kecil. "Kau tahu apa ni? Alat peledak kawalan jauh untuk bom yang aku pasang di seluruh kawasan latihan ni. Kalau aku tekan butang ni, seluruh tempat ni akan jadi lautan api." Ugutan itu membuatkan wajah Idris dan Kapten Reed tegang. Jika kata-katanya benar, tempat ini akan menjadi neraka dunia. "Gila! Kau nak bunuh semua orang, termasuk rakan-rakan kau sendiri?" kata Reed dengan nada jijik. "Rakan? Tak ada kawan bila ada duit. Sekarang, letak senjata kau orang. Kalau tidak, kita semua mati bersama." Jerit Sarjan Mejar Kasim, separuh histeria. Situasi genting. Idris dan Kapten Reed tidak boleh bertindak melulu. Pada ketika itu, mata Idris menangkap sesuatu. Di belakang Sarjan Mejar Kasim, di sebalik pokok yang agak jauh, ada pergerakan samar-samar. Mula-mula, dia menyangka ia haiwan, tetapi kemudian dia sedar ia adalah susuk tubuh manusia. Siluet yang dikenalinya memakai pakaian celoreng, mendekati dengan berhati-hati. Rakan-rakan sepasukannya. Idris merasakan kegembiraan yang luar biasa. Pasukan utama yang curiga dengan bunyi tembakan dan terputusnya komunikasi akhirnya menghantar pasukan pencari. Dan di barisan hadapan adalah rakan-rakannya dari grup gerak khas yang telah melalui suka duka bersamanya. Untuk menarik perhatian Sarjan Mejar Kasim kepada dirinya, Idris mula bercakap, "Bom? Betul ke? Orang macam Sarjan Mejar tak mungkin boleh buat perkara sebesar tu seorang diri. Alat peledak tu mesti palsu. Tak payahlah berlagak lagi." "Apa kau kata, budak mentah?" Sarjan Mejar Kasim hilang sabar dengan provokasi Idris dan menjadi marah. Ketika seluruh perhatiannya tertumpu kepada Idris, Idris memberi isyarat mata kepada Kapten Reed. Isyarat yang sangat halus, tetapi Reed yang telah melalui pengalaman hidup dan mati bersamanya, serta-merta faham maksudnya. 3, 2, 1. Serentak dengan kiraan dalam hati Idris, Kapten Reed melepaskan tembakan ke arah kaki Sarjan Mejar Kasim. Pang! Debu tanah berterbangan dan Sarjan Mejar Kasim secara nalurinya menundukkan badan. Tepat pada saat itu, serbu! Anggota-anggota grup gerak khas yang bersembunyi di dalam hutan serentak melompat keluar. Dengan kelajuan kilat, mereka menerpa ke arah Sarjan Mejar Kasim dan menumpaskannya. Lepaskan aku." "Lepaskan." Sarjan Mejar Kasim meronta-ronta, cuba menekan butang peledak, tetapi dia tidak berdaya melawan kekuatan anggota-anggota yang sasa itu. Alat peledak yang terlepas dari tangannya jatuh dan dipijak hancur di bawah bat seorang anggota. Seluruh situasi berakhir dalam sekelip mata. Pengkhianat telah ditangkap dan cubaan terakhirnya yang terdesak berakhir dengan sia-sia. "Kau okey, Idris?" Rakan-rakannya berlari dan memapah Idris yang berdarah. "Aku okey. Terima kasih sebab datang." Idris menghela nafas lega. Malam yang sangat panjang akhirnya akan berakhir. Dia memandang rakan-rakannya yang telah menyelamatkannya dan lebih-lebih lagi Kapten Reed yang telah berjuang bersamanya hingga ke akhir. Kapten Reed menurunkan kewaspadaannya dan meletakkan pistolnya. Wajahnya kelihatan sangat letih, tetapi pandangannya terhadap Idris kini lebih mesra daripada sebelumnya. Mereka berdua saling berpandangan tanpa kata. Di dalam pandangan itu, terkandung pelbagai emosi. Terima kasih, permintaan maaf dan persahabatan yang mendalam yang melangkaui sempadan negara dan unit.
Tidak lama kemudian, pasukan bantuan tiba dan kawasan latihan dikawal sepenuhnya. Mereka yang cedera dibawa pergi dan sakibaki askar upahan berjaya dihapuskan. Insiden ngeri yang bermula dengan pengkhianatan Sarjan Mejar Kasim akhirnya tamat berkat keberanian dua orang wira. Kawasan latihan bersama menjadi sibuk untuk seketika dengan kehadiran pasukan penyiasat gabungan dari kedua-dua negara. Siasatan besar-besaran dijalankan terhadap Sarjan Mejar Kasim dan kumpulan askar upahan. Hasil siasatan mendapati Sarjan Mejar Kasim telah disogok dengan sejumlah besar wang untuk bekerjasama dengan sebuah organisasi jenayah antarabangsa yang mengincar rahsia ketenteraan dan data latihan. Pemasangan bom yang disebutnya adalah benar dan semua orang terkejut dengan fakta bahawa jika Idris dan Kapten Reid tidak menghalangnya, kawasan latihan itu akan musnah sama sekali. Lieutenant Idris dan Kapten Evelyn Reid sebagai saksi utama insiden itu telah disoal siasat beberapa kali. Mereka berdua menceritakan segalanya dengan tenang bermula dari pertemuan di gudang pada malam itu, pertempuran dengan musuh yang tidak dikenali sehingga saat berhadapan dengan pengkhianat. Keterangan mereka sepadan dengan semua bukti. Sementara siasatan berjalan, mereka berdua menghabiskan sebahagian besar masa di hospital untuk rawatan. Idris mengalami luka tikaman yang dalam di lengannya, manakala Kapten Reid mengalami lebam dan cala di seluruh badan, tetapi luka yang lebih dalam adalah luka di hati. Idris sukar untuk pulih dari kejutan dikhianati oleh senior yang paling dipercayainya, manakala Kapten Reid dihantui rasa bersalah kerana keangkuhannya telah mencetuskan insiden yang mengerikan itu. Saya minta maaf. Suatu petang, Kapten Reid menghampiri Idris yang sedang mengambil angin di bumbung hospital. Kalau bukan kerana pertaruhan bodoh saya, semua ini tak akan berlaku. Idris, yang sedang memandang langit, menggelengkan kepalanya. Tidak, walaupun tanpa pertaruhan itu, Sarjan Mejar Kasim pasti akan menggunakan cara lain. Malah, mungkin kerana kita bersama, kita dapat hentikan semua ini. Kata-kata itu sedikit sebanyak melegakan Kapten Reid. Rakan-rakan awak macam mana? Mesti mereka terluka kerana pengkhianat tu. Grup gerak khas tak akan runtuh hanya kerana perkara macam ni. Dahan yang reput hanya perlu dipotong. Ia akan menjadikan kami lebih kuat. Suara Idris penuh dengan kebanggaan dan kepercayaan yang tidak berbelah bahagi terhadap unitnya. Mereka berdua diam seketika sambil memandang matahari terbenam. Pertemuan pertama yang kekok, keangkuhan dan prasangka, pertaruhan maut dan malam yang dihabiskan di ambang maut segalanya bermain di fikiran seperti filem. Kini, tiada lagi tembok yang memisahkan mereka. Beberapa hari kemudian, tentera kedua-dua negara memutuskan untuk menganugerahkan pingat tertinggi kepada Lieutenant Idris bin Rahman dan Kapten Evelyn Reid sebagai pengiktirafan atas jasa mereka menyelesaikan insiden ini dengan jayanya. Majlis penganugerahan diadakan secara ringkas tetapi penuh istiadat sempena penutupan latihan bersama. Pada hari penganugerahan, mereka berdua memakai uniform lengkap dan berdiri sebaris di atas pentas. Di hadapan para pegawai tinggi kedua-dua negara, nama Idris dipanggil terlebih dahulu. Lieutenant Idris bin Rahman di atas semangat kepahlawanan, keberanian dan kemahiran tempur yang luar biasa, telah berjaya menggagalkan konspirasi musuh untuk mensabotaj kemudahan latihan dan telah menyelamatkan nyawa ramai rakan seperjuangan. Seterusnya memberi sumbangan besar kepada keselamatan kedua-dua negara. Dengan ini, beliau dianugerahkan pingat gagah berani P, G, B. Idris memberi tabik hormat dan menerima pingat itu. Pingat yang disematkan di dadanya terasa sangat berat. Seterusnya giliran Kapten Reid, Komander Tentera Amerika sendiri yang menganugerahkan pingat kepadanya. Kapten Evelyn Reid, di atas pertimbangan yang tenang dan keberanian yang tidak goyah walaupun di bawah ancaman musuh, telah bersama-sama sekutu menumpaskan musuh dan mencegah kerugian besar kepada pasukan bersekutu. Dengan ini, beliau dianugerahkan Distinguished Service Cross Tentera Darat Amerika Syarikat sebagai pengiktirafan atas jasanya. Kapten Reid juga merasakan matanya panas ketika menerima pingat itu. Dia sentiasa berjuang untuk membuktikan kebolehannya dan akhirnya, dia telah menjadi wira sejati yang diiktiraf oleh semua orang. Setelah majlis tamat, mereka dihujani ucapan tahniah daripada rakan-rakan. Askar-askar Amerika yang dahulunya mengejek Idris kini menghampirinya dan menunjukkan rasa hormat yang tulus. Kami minta maaf, Lieutenant Idris. Kami silap menilai kau. Kau seorang askar sejati.
Tak apa, jangan risau. Idris menerima permintaan maaf mereka dengan senyuman saat di mana semua salah faham dan konflik hilang seperti salji yang cair. Malam itu, satu majlis makan malam ringkas diadakan. Idris dan Kapten Reid berdiri di satu sudut dewan, minum dengan tenang. Di tengah-tengah ucapan tahniah yang banyak, ada satu ikatan istimewa yang terjalin di antara mereka. Jadi, macam mana dengan pertaruhan kita tu? Tanya Kapten Reid dengan nada bergurau. Pertaruhan? Janji satu malam tu. Masih sah ke? Mendengar kata-kata itu, Idris berfikir sejenak. Kemudian dia tersenyum. Rasanya janji tu dah tertunai di gudang malam itu. Oh, ya ke? Seingat aku cuma makan catuan tempur dan menembak sahaja, balas Kapten Reid sambil ketawa. Kenangan malam yang menakutkan itu kini menjadi kenangan yang boleh mereka ketawakan bersama. Kalau begitu, izinkan saya menunaikan janji itu sekali lagi. Selepas latihan ini tamat, jika ada masa, sudikah Tuan Kapten keluar makan malam dengan saya? Kali ini, bukan catuan tempur, tapi makanan yang betul-betul sedap. Cadangan tiba-tiba Idris itu membuatkan wajah Kapten Reid sedikit kemerahan. Ia bukan lagi janji antara pemenang dan yang kalah. Ia adalah janji yang menandakan permulaan baru antara seorang lelaki dan seorang wanita yang saling tertarik. Ya, aku akan tunggu. Lieutenant Idris. Mereka berdua saling berpandangan dan tersenyum ceria. Luka telah sembuh dan di tempatnya, bersama dengan pingat kegemilangan, satu hubungan baru mula berputik. Hari terakhir latihan bersama telah tiba. Kawasan latihan sibuk dengan persiapan untuk berundur. Tentera Amerika mengemas peralatan untuk pulang ke negara asal, manakala GGK membersihkan kawasan untuk latihan seterusnya. Latihan yang berlangsung selama sebulan itu akhirnya akan berakhir. Kapten Reid berhenti mengemas barang-barangnya dan memandang keluar tingkap. Janji makan malam dengan Idris beberapa hari lalu terngiang-ngiang di telinganya. Dia merasakan ada perasaan yang lebih daripada sekadar persahabatan di dalam hatinya. Tetapi hari ini, semuanya akan berakhir. Dia akan pulang ke Amerika dan Idris akan tinggal di Malaysia. Tembok realiti itu tinggi dan tebal. Pada ketika itu, seseorang mengetuk pintu biliknya. Masuk. Yang masuk adalah Idris. Dia tidak menunjukkan wajah serius seperti biasa. Sebaliknya tersenyum sedikit kekok dan malu. Di tangannya ada sebuah beg kertas kecil. Saya dengar Tuan Kapten akan berangkat tidak lama lagi. Saya datang untuk ucapkan selamat jalan. Terima kasih sebab datang. Kapten Reid menjemputnya masuk. Keheningan yang kekok menyelubungi mereka seketika. Banyak perkataan yang ingin diucapkan, tetapi tidak tahu mana yang harus dimulakan. Idris yang memecahkan kesunyian itu terlebih dahulu. Dia menyerahkan beg kertas di tangannya. Ini hadiah. Hadiah? Kapten Reid membuka beg kertas itu dengan terkejut. Di dalamnya, terdapat sehelai sapu tangan dengan sulaman songket yang indah dan sebuah kotak kecil. Apabila kotak itu dibuka, terdapat sebuah kop nama yang diukir dengan namanya Evelyn dalam tulisan Jawi. Saya dengar orang luar yang ada cop nama sendiri akan dapat tuah. Anggaplah ini sebagai cendera hati sahaja. Idris menggaru belakang kepalanya yang tidak gatal. Hadiah kecil yang tidak dijangka itu membuatkan hati Kapten Reid tersentuh. Dia menggenggam erat kop nama itu. Walaupun keras dan sejuk, ia terasa hangat seperti hati lelaki itu. Terima kasih, aku sangat suka. Dan tentang janji makan malam tu, sambung Idris dengan berhati-hati. Memandangkan Tuan Kapten akan berangkat tak lama lagi, nampaknya susah nak ditunaikan. Suaranya kedengaran sedikit kesal. Kapten Reid juga merasakan perkara yang sama. Dia tidak mahu berpisah begini. Satu hari nanti, kalau kau datang ke Amerika, aku pula yang akan belanja. Steak paling sedap di dunia. Kapten Reid cuba berkata dengan ceria. Tetapi mereka berdua tahu ia adalah janji yang tidak pasti bila akan menjadi kenyataan. Idris kelihatan berfikir sejenak, kemudian seolah-olah telah membuat keputusan. Dia mendekatinya dan kata-kata yang keluar dari mulutnya cukup untuk mengejutkan Kapten Reid. Saya akan pergi. Hah? Ke Amerika. Saya akan pergi. Mata Idris kelihatan serius. Saya akan mohon cuti panjang tak lama lagi. Permohonan tu tertangguh disebabkan insiden tempoh hari. Tapi ini adalah peluang yang baik. Saya nak ke Amerika semasa cuti. Tentulah, kalau Tuan Kapten sudi.
Kata-kata yang tiba-tiba tetapi tulus itu membuatkan jantung Kapten Reid berdegup kencang. Janji yang tidak pasti itu kini menjadi realiti di hadapannya. Sudah tentu, mestilah aku sudi. Datanglah bila-bila masa pun, aku sentiasa alu-alukan. Dia tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya dan tersenyum lebar. Senyuman itu akhirnya membuatkan Idris juga kelihatan lega. Kalau begitu, janji ya. Saya pasti akan pergi. Ya, pastikan kau datang. Mereka berjabat tangan, tetapi jabat tangan itu serta-merta berubah menjadi seperti magnet yang menarik mereka lebih dekat. Idris dengan lembut memeluk pinggangnya dan Kapten Reid melingkarkan lengannya di leher lelaki itu. Mereka berdua saling berpandangan dalam diam. Hubungan yang bermula di medan perang yang penuh dengan bunyi tembakan dan bau ubat bedil kini bersambung menjadi janji yang penuh dengan debaran baru. Jaga diri, Lieutenant Idris. Tuan Kapten juga, Evelyn. Idris memanggil namanya buat kali pertama. Mendengar panggilan itu, Kapten Reid perlahan-lahan memejamkan mata. Ia adalah saat perpisahan, tetapi bagi mereka berdua, harapan dan penantian lebih besar daripada kesedihan. Kerana mereka tahu ini bukanlah pengakhiran, tetapi permulaan yang baru. Grup Gerak Khas Malaysia dan Pasukan Khas Amerika, kisah dua orang yang paling tidak dijangka akan bersama kini baru sahaja akan bermula. Satu penyusupan altitud tinggi yang baru yang melintasi sempadan untuk menuju ke hati masing-masing telah bermula. Setelah kembali ke Amerika, kehidupan harian Kapten Reid secara luaran tidak banyak berubah. Dia kembali ke unitnya, menjalankan latihan dan misi dengan sempurna. Rakan-rakannya memandangnya dengan rasa hormat dan kagum setelah mendengar kisah kepahlawanannya di Malaysia. Kedudukannya di dalam unit menjadi lebih kukuh dan tiada siapa yang meragui kebolehannya lagi. Namun, dalamannya telah berubah sama sekali apabila bersendirian, kenangan di Malaysia sentiasa kembali. Terutamanya, wajah seorang lelaki bernama Idris bin Rahman tidak dapat hilang dari fikirannya. Wajahnya yang serius, pandangan matanya yang tenang tetapi dalam dan kebaikan yang tidak disangka-sangka yang ditunjukkannya segalanya masih jelas. Dia meletakkan cop nama Jawi pemberian Idris di tempat yang paling mudah dilihat di atas mejanya. Kadang-kadang, sambil membelik cop nama itu, dia teringat akan janji mereka. Adakah dia benar-benar akan datang ke Amerika? Adakah permohonan cutinya diluluskan? Atau mungkin dia telah berubah fikiran? Masa menunggu terasa lebih lama dan perlahan daripada yang disangkanya. Mereka berdua berhubung melalui email sekali-sekala. Email Idris, seperti personalitinya, pendek dan ringkas. Tanpa sapaan istimewa, dia hanya menceritakan tentang latihan dan rutin hariannya dengan tenang. Namun Kapten Reid dapat merasakan di sebalik ayat-ayat pendek itu, Idris memikirkannya. Dia juga menceritakan tentang rutinnya dan tidak pernah lupa untuk mengakhiri emailnya dengan kata-kata, "Aku tunggu kau." Sementara itu, di Malaysia, Idris juga melalui masa yang sama. Dia membantu memulihkan semangat unit yang terjejas akibat pengkhianatan Sarjan Mejar Kasim dan meneruskan latihan di bawah ketua pelatun yang baru. Rakan-rakannya kadang-kadang bergurau bertanya tentang pegawai wanita Amerika itu, tetapi Idris hanya tersenyum dan mengelak. Kehadiran Evelyn di hatinya bukanlah sesuatu yang boleh dibincangkan dengan rakan-rakannya secara sambil lewa. Dia juga amat merindui Evelyn, seorang wanita yang datang dari dunia yang sangat berbeza. Pada mulanya, dia hanya menganggapnya sebagai pesaing yang sombong, tetapi setelah melalui pengalaman hidup dan mati bersama, dia melihat sisi sebenar Evelyn. Kerapuhan di sebalik kekuatannya, keteguhan dalam mempertahankan prinsipnya, segalanya terukir dalam di hatinya. Dia telah menyerahkan permohonan cutinya dan hanya menunggu kelulusan. Tetapi, disebabkan prosedur dalam organisasi tentera, prosesnya rumit dan memakan masa lebih lama daripada yang dijangkakan. Sementara itu, pelbagai misi datang silih berganti untuk grup gerak khas demi menunaikan janjinya kepada Evelyn dan untuk bertemu dengannya semula, dia melaksanakan tugasnya dengan tekun. Suatu hari, satu bungkusan yang tidak dijangka tiba untuk Kapten Reid, pengirimnya dari Malaysia. Di dalam bungkusan itu, terdapat sepucuk surat dengan tulisan tangan yang kemas dan sebuah kotak kecil. Surat itu dari Idris. "Evelyn, apa khabar? Di sini musim sejuk semakin hampir. Saya tertanya-tanya bagaimana cuaca di tempat awak."
Permohonan cuti saya akhirnya diluluskan. Mungkin bulan depan saya akan dapat ke sana. Sehingga itu, jaga diri baik-baik. Hadiah kecil ini adalah sesuatu yang paling saya hargai. Harap awak suka. Dengan tangan yang bergetar, Kapten Reid membuka kotak kecil itu. Di dalamnya, terdapat sekeping tag nama perak yang telah pudar warnanya. Ia adalah tag pengenalan dirinya sebagai seorang askar dengan nombor tentera, nama dan jenis darahnya terukir di atasnya. Bagi seorang askar, tag nama adalah seperti nyawa mereka sendiri dan dia menghantarkannya kepadaku. Kapten Reid memegang tag nama itu dan menangis dalam diam. Daripada beribu kata-kata manis, kepingan logam kecil ini menyampaikan isi hati Idris dengan lebih mendalam. Dia yakin Idris juga amat merinduinya. Dia segera menulis surat balasan. Idris, tag nama awak selamat saya terima. Ini adalah hadiah terbaik dalam hidup saya. Saya akan menjaganya dengan baik sehingga awak tiba. Hati-hati dalam perjalanan. Saya tunggu di sini. Evelyn awak. Jarak yang memisahkan menguatkan lagi ikatan hati mereka. Walaupun berjauhan, mereka terikat oleh kepercayaan dan janji. Dan akhirnya, penantian yang panjang itu mula nampak penghujungnya. Kisah sebenar mereka berdua di luar medan perang akan bermula tidak lama lagi. Sebulan kemudian di lobi ketibaan lapangan terbang antarabangsa Washington Dulles, Kapten Reid memandang ke arah pintu ketibaan dengan resah. Ramai orang keluar dari pintu itu, tetapi kelibat orang yang ditunggunya masih belum kelihatan. Mungkin dia terlepas penerbangan atau sesuatu telah berlaku. Pelbagai kebimbangan bermain di fikirannya. Pada ketika itu, satu siluet yang dikenalinya kelihatan. Walaupun memakai seluar jeans biasa dan jaket kulit, bukan uniform, poster badannya yang tegap dan sasar tidak dapat disembunyikan. Idris bin Rahman. Idris, Kapten Reid tanpa sedar menjerit namanya dengan kuat sambil berlari ke arahnya. Idris, yang melihatnya di tengah-tengah orang ramai, tersenyum ceria dan mendepakan tangannya. Tanpa menghiraukan pandangan sekeliling, mereka berpelukan erat. Kau betul-betul datang. Janji mesti ditepati. Dipeluk dalam dakapan Idris, Evelyn menyembunyikan wajahnya di dada bidang lelaki itu. Merasakan bau yang dirinduinya dan degupan jantungnya, kerinduan dan kebimbangan yang lama terpendam hilang serta-merta. Aku rindu kau. Saya pun. Perbualan yang singkat, tetapi di dalamnya terkandung segala perasaan rindu mereka. Kapten Reid membawa Idris dengan keretanya ke apartmennya di Washington DC. Melihat Idris memandang pemandangan asing di luar tingkap dengan kagum, dia merasakan lelaki itu sangat comel, sangat berbeza daripada imejnya yang tenang dan berkarisma di medan perang. Dia kelihatan seperti seorang lelaki biasa. Tak apakan kau tinggal di rumah aku? Aku rasa lebih selesa daripada hotel. Menyusahkan awak pula. Tak menyusahkan pun, kau tetamu jemputan aku. Apartmen Kapten Reid kemas dan praktikal, seperti rumah seorang askar. Idris meletakkan barang-barangnya mengikut arahan Evelyn. Dia melihat kop nama jawinya di atas meja dan tag namanya yang tergantung di leher Evelyn dan tersenyum dalam diam. Malam itu, Kapten Reid menunaikan janjinya dan membawanya ke restoran steak terbaik di bandar. Macam mana? Lebih sedap daripada catuan tempur, kan? Tanya Kapten Reid dengan nada bergurau melihat Idris makan steak tebal itu dengan berselera. Perbandingan yang salah. Ini memang sangat sedap. Mereka minum wain sambil berbual tentang banyak perkara yang tidak dapat dibualkan sebelum ini. Tentang kehidupan tentera masing-masing, keluarga dan masa depan. Semakin mendalam perbualan mereka, semakin kuat tarikan di antara mereka. Ia adalah masa untuk mengenali satu sama lain sebagai seorang lelaki dan seorang wanita, bukan sebagai rakan kongsi di medan perang. Selepas makan, dalam perjalanan pulang ke apartmen, mereka berjalan perlahan-lahan di tebing sungai Potomac. Cahaya bandar yang memantul di permukaan sungai kelihatan indah berkelip-kelip. Terima kasih. Sebab datang. Kapten Reid memegang tangannya terlebih dahulu. Idris membalas genggamannya dalam diam. Saya boleh datang ke sini sebab awak tunggu saya. Idris berhenti berjalan dan menghadapnya. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah kotak baldu kecil dari poketnya. Apa ni? Kapten Reid tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Idris membuka kotak itu dan menunjukkannya. Di dalamnya terdapat seutas rantai leher ringkas dengan loket berbentuk lencana pangkat tentera. Kita bertemu sebagai askar.
Mungkin kita akan hidup sebagai askar seumur hidup, tapi mulai sekarang, sebelum menjadi askar, saya nak berada di sisi awak sebagai seorang lelaki. Boleh tak? Ia adalah luahan hati yang paling tulus di dunia. Walaupun janggal, mata Kapten Reed bergenang air mata. Dia mengangguk dengan laju. Boleh, aku pun nak berada di sisi kau. Idris dengan lembut memakaikan rantai itu di leher Evelyn. Tak namanya dan rantai baru itu bersinar seiring di lehernya. Ia adalah bukti janji yang menghubungkan masa lalu, kini dan masa depan mereka. Idris dengan lembut memegang wajahnya dengan kedua-dua belah tangan dan menciumnya. Berbeza dengan udara malam yang sejuk di tebing sungai, ciuman mereka hangat. Pertaruhan berbahaya yang bermula dengan keangkuhan dan prasangka akhirnya membuahkan cinta yang indah yang melintasi sempadan. Cuti Idris berlalu seperti mimpi. Mereka berdua mengembara ke pelbagai tempat di Washington seperti pasangan kekasih biasa, melawat muzium, menonton wayang bersama dan bersiar-siar di taman. Tanpa uniform, mereka hanyalah sepasang kekasih yang sedang dilamun cinta. Kapten Reed secara rasmi memperkenalkan Idris kepada rakan-rakan dan teman sekerjanya. Rakan-rakannya yang pada mulanya curiga, akhirnya merestui hubungan mereka setelah melihat kepribadian Idris yang boleh dipercayai dan serius serta pandangannya yang mesra terhadap Evelyn. Terutamanya, rakan-rakan seunitnya yang tahu tentang insiden di Malaysia, berkata kisah cinta mereka seperti filem dan memberikan sokongan penuh. Pada hari terakhir cuti, mereka berdua melakukan aktiviti kegemaran Evelyn terjunan udara kerana di langitlah mereka pertama kali bertemu dan saling mengiktiraf kebolehan masing-masing. Semasa pesawat ringan naik ke udara, mereka berdua diam sambil menggenggam erat tangan masing-masing. Ketegangan seperti pada hari pertaruhan pertama mereka tiada lagi, hanya kepercayaan dan cinta yang mendalam yang memenuhi ruang. Bersedia? Tanya Kapten Reed apabila sampai di titik terjunan. Bila-bila masa, jawab Idris dengan senyuman. Mereka berdua melompat keluar dari pesawat bersama-sama. Angin segar menyelimuti seluruh badan dan di bawah kaki, daratan Amerika yang indah terbentang seperti lukisan. Mereka berenang bebas di udara sambil saling berpandangan. Seolah-olah hanya mereka berdua sahaja yang wujud di dunia. Setelah menikmati terjunan bebas seketika, mereka berpegangan tangan dan membuat formasi bentuk hati bersama-sama. Langit bukan lagi medan persaingan dan pertarungan. Ia adalah pentas yang paling bebas dan luas untuk mengesahkan cinta mereka. Apabila mereka membuka payung terjun dan mendarat dengan selamat, mereka berpelukan dan ketawa riang. Penerbangan terbaik, sebab ada awak bersama. Idris, sambil mengelap peluh di dahi Evelyn, berkata dengan suara yang serius, Evelyn, bila saya pulang ke Malaysia nanti, saya akan batalkan permohonan berhenti sementara saya. Ha? Maksud awak? Evelyn terkejut. Keputusan itu sangat tidak dijangka, memandangkan Idris sangat berbangga dengan kehidupannya sebagai seorang askar. Sebab saya nak bersama awak. Tentulah. Kehidupan sebagai seorang askar itu penting, tapi mulai sekarang, saya nak lukiskan masa depan bersama awak. Kalau awak sudi, saya nak datang ke sini. Keputusannya bukan sekadar tindakan terburu-buru kerana dibutakan oleh cinta. Dia telah bersedia untuk melepaskan perkara yang paling dihargainya demi menghabiskan sisa hidupnya bersama Evelyn. Kapten Reed terharu dengan kesungguhannya dan tidak dapat berkata apa-apa, hanya memandangnya dengan mata yang bergenang air mata. Tentulah saya faham awak juga perlu teruskan kehidupan sebagai seorang askar. Hubungan jarak jauh bukan mudah, tapi saya yakin, asalkan awak ada di sisi saya, apa sahaja kesukaran boleh diatasi. Evelyn. Evelyn. Sudikah awak bersama saya seumur hidup? Ia adalah satu lamaran. Sumpah paling tulus dari seorang askar dengan langit biru dan daratan yang luas sebagai saksi. Kapten Reed tidak teragak-agak lagi. Dia memeluk lehernya dan mencium bibirnya dengan dalam. Seumur hidupku akan bersamamu. Hubungan yang bermula dengan keangkuhan, prasangka dan pertaruhan berbahaya. Persahabatan yang berputik setelah melalui krisis hidup dan mati bersama. Akhirnya disempurnakan sebagai cinta agung yang melintasi sempadan, bahasa dan budaya. Bayang dari grup gerak khas Malaysia dan Ratu Ais dari pasukan khas Amerika, dua pahlawan yang disatukan oleh langit, kini menjadi langit bagi satu sama lain dan berikrar untuk bersama selamanya.
kisah mereka baru sahaja bermula.